Assalamualaikum, Hazri Samsuri. Episod kedua, modifikasi kereta kareta bersama KAF Digital Bank. Digital Bank patuh syariah pertama di Malaysia. So, minggu lepas aku dah cakap dah, konsep aku would be the Overland. Kereta apa aku nak beli? Yup. Dan menurut kata KAF Digital Bank, salah satu cara paling efisien untuk membeli kenderaan terpakai ialah daripada Kasem. So, aku pergilah ke Kasem. Rupanya ada dua cara untuk beli kenderaan di Kasem. Nombor satu, cara yang tradisional. Kita pergi ke Kasem sendiri dan tengok. Tetapi kalau kita pergi ke satu outlet Kasem, ada puluhan kereta di situ. Kalau kita pergi ke website dia, ataupun kalau kita download application dia dalam smartphone tu, kita boleh tengok ratusan kereta-kereta di seluruh negara dekat depan mata engkau. Dan, mesti korang kata, beli kereta online gambar ni betul ke tidak? Kau jangan risau, kau tengok dulu. Kasem bukan setakat ambil gambar kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dalam kereta apa semua. They have high def 360 degree punya gambar untuk luar dan dalam. Kau boleh tengok satu-satu cala-cala apa semua tu ada. Dan selain daripada itu, Kasem punya standard of quality ialah dia akan lakukan pemeriksaan 175 poin oleh pemeriksa bertauliah dan dia akan sertakan laporan lengkap apa yang tak okey dengan kereta itu. Yalah, kereta terpakai mesti ada benda yang tak okey. So, dia kena letak dekat situ. In fact, kita boleh tahu juga sama ada kereta ni pernah aksiden ataupun tidak. Dan juga yang aku paling suka ialah piawaian keselamatan Kasem. Contohnya, semua kereta yang Kasem nak jual, bunga tayar mesti melebihi 2.2 mm. Kalau ikut undang-undang, 1.6 mm okey lagi. Tapi Kasem 2.2 mm. Kalau bawah daripada itu, dia akan tukar tayar lain. Yup. Kemudian, this is the best part yang aku rasa tempat lain susah nak buat. Nombor satu, Kasem akan berikan kita waranti 1 tahun minima untuk kenderaan terpakai yang kita beli. Dan sekiranya lah kita dah ambil kereta tu dan kita tengok, alah tak kena dengan kita lah apalah, Kasem berikan kita tempoh 5 hari untuk pulangkan kenderaan itu dan dia akan pulangkan balik duit kita. That I like very much. So sekarang ni aku dah pergi tengok dalam website Kasem, aku cari dengan bajet yang ada dalam kepala aku. Aku dah pilih dah kereta dia. Kemudian aku pergi sendiri ke Kasem di Nazar Auto Mall untuk lihat sendiri kenderaan itu, tengok, belik, cium. Inilah kereta dia. This is the Nissan X-Trail 2.5 liter all-wheel drive. Harga dia ngam dengan bajet aku. Aku pilih yang dengan enjin 2.5 liter sebab aku nak letak aksesori Overland dengan tayar yang sedikit besar. So I need a bigger engine. Dia siap letak ribbon merah lagi. Wah, it was one of the happiest day in my life. Thank you, Kasem. So, in our next episode, kita akan start modifikasi X-Trail Overland Kareta KAF Digital Bank.